Seramai 200 penduduk sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Banting menerima sumbangan beras dan barangan dapur menerusi program Prihatin Kampung Baru baru-baru ini. Program komuniti itu turut menekankan elemen kelestarian melalui pelaksanaan inisiatif kita semula dalam kalangan penduduk setempat. Ahli Dewan Negeri Banting, Paparaidu Veraman berkata, bantuan berkenaan bertujuan meringankan beban golongan yang memerlukan. Katanya, program itu turut mendapat kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK Kampung Jenjarum serta Persatuan Penganut Dewa Tungloh Sungai Jarum. Dalam masa sama, pusat kita semula komuniti digerakkan bagi menggalakkan penduduk mengamalkan budaya kita semula. Beliau menyeru penduduk untuk menghantar bahan seperti kertas, surat khabar, buku, kotak, majalah dan pakaian terpakai bagi mengurangkan sisa pepejal. Tambahnya, usaha berterusan itu mampu memperkukuh semangat kebersamaan serta membina komuniti lebih lestari dan sejahtera.